Assalamualaikum guys, selamat pagi-pagi ya. Berjumpa lagi kita di episod aku yang terbaru lagi lah. Aku datang hari ni seorang ya, dengan motor lagi. Tapi keadaan air pagi ni guys, naik besar betul guys. Tergelar tebing yang aku duduk bawah tu tergelar, arus berlaju. Tu titi kita pun tergelar. Macam mana aku nak buat lagi? Alang-alang dah sampai kan, kita try je lah kan. Okay, kita target udang lagi ni kan. Kalau casting ni tak pasti lah, tapi tak apa, kita cuba je lah kan. Kita cuba je. Okay, lanjut. Okay kan, memandangkan aku pun sudah sampai dah. Tengok pada air naik berapa besar. Jadi ala-ala aku dah sampai. Target aku ni main udang je lagi. Cadar nak main casting sekali, tapi dah tengok arus laju macam ni. Mungkin tengoklah keadaan macam mana. Kalau boleh try, kita try. Okay, hari ni aku target ni main udang lah. 2 joran yang aku bawa. Joran spinning 2 joran, dengan batang casting 1. Macam biasalah, pakai 2 mata. Mata maut lah, saya 3 lah. Dan buat cacing je lah. Okay, kita try isi umpan dulu. Lagi kita ada strike, aku buat lagi. Okay, sahabat-sahabat. Okay, kita isi umpan dulu lagi. Okay kan, umpan sudah aku isi. Jadi kita try joran yang ni dulu ya. Aku menggunakan batu ladung saya 2 biji. Tali tangsi saya 25 LB ya, peluru karbon ya. Okay. Dan jangan lupa lah snowchain untuk bandingan yang pertama lah. Kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, main udang je hari ni. Ni joran yang kedua lah. Target udang juga. Dah sama-sama kita tengok lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Air cantik kan, tapi arus laju lah. Air naik besar. Tapi tak apalah, kita target udang je hari ni. Kalau ada ikan tu bonus lagi. Bonus yang akan ada ikan. Okay, target udang saja. Okay, kita tunggu je ke. Ada strike kan, aku up ke. Kurang ke. Udang. Kosong. Alhamdulillah. Tak lama deh. Sikit. Target udang tercapai ya. Strike yang pertama ya. Okay. Lanjut deh.
lepas je. Lepas. Tak lekat ni, tak lekat. Tak lekat ni. Kita try lagi. Nak lecut ni. Aduh. Diam-diam dia makan kan. Dia makan diam-diam ke. Apa ke? Try lagi kan. Udang ke? Udang. Oh, sudah geba kan. Sudah geba. Masuk dalam geba kan udang kan. Makan. Masuk dalam geba kan. Aduh, jeng. Tak apa dekat. Tak apa, kita try lagi ke. Oh, sayang ke. 2 kali dah lokor ke. Udang jenis makan liar ke. Tak apa, kita test ke. Kita try lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ni, ada. Kena bersabar. Udang spek biru banyak ni. Banyak udang spek biru raya. Gayanya lah. Ni. Tak ada. Okey, kita tunggu je. Ada makan ke? Baru je campak ke. Macam dah ada ke. Tak lekat ke. Tak lekat. Okey, cuba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pandai dia makan ke. Pandai. Tunggu je kan. Kuat. Kosong ni. Bulat ni. Kasar kan. Lebuh. Kasar. Barang kasar. Tak dekat ni barang kasar. Barang kasar kan tak dekat ke. Allah Akbar. 3 kali lagi rokok ke. Macam mana ni ke? Banyak udang ni ke. Udang memang banyak ke. Allah. Tapi makan la ilaha illallah. Ganas ke dia makan ni ke. Cara dia makan ganas. Memang ganas ke. Tak lekat ke. Allah. Okey. Kita try lagi. Ada tu ke, ada. InsyaAllah ada lagi. Okey, lanjut. Jadi ke tempat ni ke. Allah. Bismillah. Geba banyak sangat. Ganas udang. Ngomong ke. Ganas udang sini makan ke. Calang-calang punya udang. Ayuh, kita isi lagi umpan ni. Pijak udang sini makan ni. Ganas dia udang sini makan kan. Udang sini makan kadang-kadang. Ayuh, kita lanjut
Kita guna 2 joran saja. Tak ada guna 3. Guna 2 padan dah. Okay, lanjut guys. Aduh guys, aduh. Masuk celah kayu guys. Ada guys, masuk celah kayu. Ada guys. Alhamdulillah. Start kedua ke. Patutlah liar makan ke udang telur ke. Baik ke. Jadi ke. Lesson kedua ke. Alhamdulillah. Okey, sambung lagi. Okey, lanjut lagi ke. Kita balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya yang satu tu makan ke. Joran satu lagi ni makan. Ya dah. Hak ni makan ke. Ya dah ke. Udang lagi ke. Udang. Tak lekat ke. Dia masuk celah kayu ke. Okey, lanjut. Kuat makan ke sini ke. Sedia tak tipu ke. Sarang dia. Sarang jenggo. Berdebar dada ke. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Dia makan ganas ke. Ganas. Yang ketiga ke udang ni. Tapi udang sampai putih ni. Jadi ke. Rezeki.
Alhamdulillah. Pagi ni. Pagi tuker ni. Alhamdulillah. Mereka pagi ya. Rezeki. Pagi tuker ni, pagi tuker. Rezeki. Sikit dekat je. Tadi lagi. Kena kepak ni sangat dia. Tidak habis. Sangat dia tu bahaya. Bahaya sangat dia. Pari. Alhamdulillah. Jadi lagi. Ini lagi. Pari. Pari tuker. Tu dia. Lesen di Sungai Pahang. Okey. Lanjut ni. Okey, mantap. Sorry guys. Bateri telefon aku habis tadi. Aku dah strike 6 ekor lah udang ni. Jadilah guys. Jadi aku tak dapat nak rakam bateri aku habis ni. Ni baru aku mula balik guys. Di spot yang kedua. Spot pertama tadi dah senyap dah. Try spot kedua pula. Tengok mana. Okay. Wah. Strike ikan paus ni, ikan merah. Strike dengan ikan merah ni. Okey, jadi lagi. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Selamat petang. Okey. Aku di kawasan dekat Sungai Pahang. Tadi hari ni aku main udang. Jadi sampai sini sajalah video aku untuk kali ni. Jika ada masa umur panjang, kita bertemu lagi ya. Sekali lagi aku terima kasih. Okey. Aku pun dah nak kawan dia. Barang mancing semua pun suka dah. Aku pun seorang hari ni. Jangan lupa like, komen, subscribe channel aku. Kita jumpa dalam video sini. Okay, kita jumpa. Bye. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.